Assalamualaikum. Di Hari Muallim Muda episod kedua. Alhamdulillah, hari ini para peserta Muallim Muda kita melakukan pemeriksaan kesihatan di Shah Alam Specialist Hospital Salam. Tadi saya tak tulis kat kertas tu, dia ada tanya keluarga Rabun kan. Saya tak apa. Yang sekarang cik ni. Kalau cik ada apa? Oh, saya warna. Warna tak apa di Dia kata kan. EFETOZLEED. Nampak Abang nampak? Cik kata buat apa? Susah ni. Susah Oh, kalau saya boleh teka ni menang lah. Dia 8. Ui, tak boleh. Ni 5. 35 ya. 3 ada 3 ni? Ada. Ada 3 depan ni? Ada. Ya Allah Akbar. Kita dalam ni. Tapi dia boleh request jarum halus ke? Ni saya pakai jarum dewasa. Jarum untuk orang dewasa. Jarum baby tak ada? Jarum baby. Okay, Alhamdulillah, hari ni saya buat medical check up. Dah lama tak buat medical check up. Jadi agak berdebar jugalah dengan jarumnya tadi. Saya siap request lagi, boleh tak pakai jarum baby tadi. Assalamualaikum. Salam. Okay, pertama sekali dia ada cek berkenaan tentang mata, kemudian darah, kemudian air kencing untuk menentukanlah bagaimana keadaan kesihatan sekarang lah. Keputusan belum tahu, tapi insya-Allah lah setakat ni saya rasa untuk kondisi dan keadaan diri saya semua dalam keadaan yang baik insya-Allah. Amin. Saya masa jumpa doktor tadi, saya masa cek BP tu, saya kurang okey sebab saya kurang tidur 2 hari ni. Disebabkan ada beberapa benda penting nak kejar kan. Dan kali kedua tu Alhamdulillah okey, dan lepas pada tu doktor cek jantung, perut apa semua. Doktor cakap Alhamdulillah everything was fine and boleh 100% boleh jalan. Okey, Alhamdulillah lepas test tadi saya rasa saya okey, saya sihat. Alhamdulillah sebelum ni pun tak ada apa-apa penyakit. Test tadi pun doktor pun test semua, dia kata okey, sihat ni, tak ada apa ni. Jadi insya-Allah lah, saya rasa saya kuatlah untuk terus bersama dengan Muallim Muda insya-Allah. Untuk hari ini kita hanya ambil darah dan urin, dan saya juga ada melakukan pemeriksaan fizikal lah. So daripada pemeriksaan fizikal yang saya lakukan, saya dapati kesemuanya adalah sihat lah, fit untuk terlibat dalam program Muallim Muda ni. Muallim Muda ditenagakan oleh Epsel Cafe. Bangkitkan semangat pagi anda dengan secawan Epsel Cafe. Kopi tenaga premium dengan herba semula jadi untuk tenaga, fokus dan stamina luar biasa. Semoga setiap peserta sentiasa diberi kekuatan dan ketenangan dalam meneruskan perjalanan dakwah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muaddim Anas. Sekarang ni saya berada di 31 Studio. Jadi saya dan kawan-kawan dijemput oleh Astro untuk buat photoshoot program Muallim Muda 2025. Jadi rasa nervous juga ni, rasa takut juga ni. First time, tak pernah buat photoshoot ni. InsyaAllah lah, saya akan cuba berikan yang terbaik, bersemangat untuk program Muallim Muda pada kali ini. Mula-mula saya ambil baju, mula saya kena pakai macam jaket. Tapi macam tak kena pula jaket tu kan. Dia jadi macam kelakar pula colour dia kan. Itu takkan muallim macam ni pula kan. Kita tukar. Baju ni ikut kan tak boleh nak pakai. Lepas tu ada line kat sini, kena potong line tu. Jadi kita cabut dulu line, jahitan-jahitan tu semua kita cabut. Tadi ada satu yang saya awalnya pakai baju yang berkot kan, macam kot. So dia kata,
nampak macam tua. Jadi kami nak pakai yang muda-muda sikit. Saya faham sebab apa tajuk kita pun muallim muda. So mereka nak nampak moden, nak nampak muda. Alhamdulillah. Jadi tak ada isu pun. Ni kita nak buat, saya sewa Kelantan, so saya nak buat jiwa muda, misi besar. Macam Power Kelantan. Tio siapa tu Ustaz? Tio Faiz. Tio Faiz. Saya rasa rugi tak carry kekelantanan saya. Masya Allah, photoshoot pada hari ini sangat memberi kejutan-kejutan ya. Jadi pada photoshoot pada hari ini pun sama. Kita ingatkan kalau kita pun samalah. Bukan satu stage je. Ada juga 3 stage di sini. Di photoshoot sama macam uji bakat. Oh, dahsyat. Posing tadi. Oi. Dahsyat. Saya tak pernah posing dalam keadaan formal. Dalam keadaan formal gitu. Tapi hari ni saya buat keadaan formal gitu dengan silang tangan, dengan tangan macam-macam pesen. Jadi yalah, kita nak masuk TV ni bukan senang. Jadi kena appreciate molek dan doakan perjalanan saya. Waktu photoshoot ni, ini benda baru kan. Jadi memang saya rasa agak kekok sikit. Tapi sebab saya datang dengan semangat nak belajar, jadi saya bersedialah untuk dilatih, dikomen supaya dapat menghasilkan karya yang lebih baik lah insya-Allah. Bila sebut berkenaan dengan tujuan utama saya, ayah saya dan guru saya pesan, Tok Tazman bagi tahu, gunakan platform ni sebagai satu jalan untuk kau sebarkan kebaikan. Walaupun kita rasa kita ni muda dan sebagainya, tetapi kita tetap berhak untuk menyebarkan kebaikan dan saya nak gunakan platform ni sebaik mungkin dan juga dalam masa yang sama dapat membentuk dan merubah diri kita supaya ke arah yang lebih mendatangkan kebaikan. Kalau ikutkan betul-betul lah hajat impian sehingga ke titik akhir, sehingga ke final minggu terakhir dan naklah tersenarai sebagai salah seorang muallim muda. Saya ni Muhammad Ashraf ni sebagai seorang finalis. Tapi macam mana pun target saya minggu ke-5, ke-6 ke atas mesti saya kena achieve. Kalau ada rezeki lebih, saya akan terus menuju ke titik akhir, ke final. Muallim muda ni dapat groom ataupun mengasah bakat yang ada pada diri saya untuk menjadi pendakwah yang baik, yang bertepatan dengan cara Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah. Perasaan saya bermacam-macam perasaan, tapi perasaan gembira dan saya rasa ini platform yang terbaik yang setakat ini yang memberi saya inspirasi untuk terus melanjutkan lagi pendidikan dan dakwah kepada umat Islam di seluruh dunia. Ini impian kami di Muallim Muda adalah kita cuba untuk membuang persepsi negatif tentang program realiti Islamik yang telah ada sebelum ini. Dan kita sangat-sangat berharap 10 peserta yang terbaik yang telah terpilih daripada ratusan yang menghantar permohonan mereka. So kita harap yang ada ini mereka boleh jaga. Yang penting kita nak prinsip. InsyaAllah Muallim Muda akan pergi sebagaimana yang kita harapkan insyaAllah. Kita nak mudahkan ni. Demi dakwah untuk umat